Budak-budak zaman sekarang kalau sebut macam tu mesti boomer kan? Tapi betul, hari ini kanak-kanak di Malaysia dibesarkan dalam dunia yang berbeza. Lebih banyak screen time, lebih sedikit aktiviti fizikal dan jadual yang padat sejak usia muda. Kadar bantut di Malaysia mencecah 21.2%. Bantut bukan sekadar isu ketinggian atau anak kecil. Ia menjejaskan perkembangan otak, pencapaian akademik, produktiviti masa depan dan daya saing negara, kata pengerusi Jawatankuasa Pilihan Wanita Kanak-kanak dan Pembangunan Masyarakat. Saya rasa sebenarnya ramai parents sedar perbezaan dunia kanak-kanak zaman sekarang, yakni dunia digital yang mendedahkan kids kepada blue light. Pendedahan kepada blue light dalam durasi yang lama boleh menjejaskan penglihatan, menyebabkan ketegangan mata dan keletihan visual. Dunia digital ini juga menyebabkan kanak-kanak kurang bermain secara fizikal dan kurang terdedah kepada cahaya matahari, yang bermaksud kuranglah penyerapan vitamin penting seperti vitamin D. Ini juga punca kenapa kids kurang interaksi sosial yang menjejaskan pembesaran secara keseluruhan. Sebenarnya, screen time yang melonjak naik merupakan punca langsung yang menjejaskan kesihatan mata kanak-kanak. Tapi sebagai ibu bapa, kita tahu semua ni. Cuma sometimes kita sendiri tak boleh nak elakkan anak-anak daripada terdedah kepada digital screen sebab pembelajaran mereka pun banyak dalam dunia digital, ataupun ada homework yang diorang kena siapkan, ataupun diorang kena attend online class lah, tuition lah dan sebagainya. Jujur cakap, memang tak boleh nak terus cut off pendedahan digital screen kepada kanak-kanak dalam dunia yang serba digital ni. Jadi jomlah sama-sama kita kongsi tips untuk tangani isu digital dalam zaman digital ni. Saya kongsi 3 tips. Kalau korang ada tips tambahan, kongsilah dekat ruangan komen. Pertama, pastikan kanak-kanak dari 1 hingga 18 tahun dapat tidur yang cukup setiap hari. Kurangkan screen time sebelum tidur. Ni penting. Pastikan diorang ada rutin tidur yang sihat. Pastikan diorang ada 7 hingga 8 jam tidur yang berkualiti setiap malam. Kedua, berikan minuman bernutrisi yang penuh dengan DHA dan zat besi untuk perkembangan otak, lutein untuk perkembangan mata, serta protein dan kalsium untuk pembesaran fizikal yang optimum. Pengambilan kesemua nutrisi ni dalam bentuk susu akan membantu mengekalkan enzim laktos dalam sistem pencernaan mereka yang boleh mencegah lactose intolerance di kalangan kanak-kanak ni. Kesian sangat kalau diorang jadi lactose intolerant sebab banyak makanan atau minuman yang tak boleh nak merasa nanti. Ketiga, galakkan anak-anak main di luar di bawah cahaya matahari at least 15 hingga 30 minit sehari secara aktif. Ini akan membantu penyerapan vitamin D dan sekaligus membantu penyerapan kalsium dan magnesium ke dalam tulang. At the same time, waktu siang pun kita kena usahakan untuk kurangkan screen time kerana pendedahan kepada continuous stimulation dan pendedahan blue lights dari gadgets boleh menjejaskan kesihatan mata dan perkembangan otak mereka. Jadi, banyakkan waktu main kanak-kanak bersama ibu bapa, banyakkan interaksi sosial dan selitkan dalam diet mereka nutrisi yang boleh melindungi mata. Semoga strategi ini dapat membantu kanak-kanak Malaysia grow smartly and healthily seperti yang kita harapkan untuk setiap kanak-kanak. Tak kiralah dalam zaman mana pun, terutamanya dalam zaman digital ini.